Boss, let me explain. The presentation belongs to me. Enough. I tak nak dengar lagi. Pack your stuff because you're fired. Oscar! Hei si manis, wajahmu sungguh rupawan. Hatiku ini rasa tak keruan. Wajahmu umpama bidadari syurga, terindah, terasa ingin ku memilikimu. Tengok cuaca mendung je hari ni. Dah kat luar kan hujan. Yang aku cakap kat dalam kafe ni. Tak payah pilih aku. Aku risau pasal Oscar ni. Aku pun risau kat dia juga. Harap-harap dia tak ada apa-apa lah, Su. Macam mana? Aku takut dia kena langgar ke. Orang colik dia ke. Sekarang kan banyak kes. Dia kucing. Jangan risau. Nanti kita usaha cari cara lain, Boleh saya bantu? Ya. Saya... Ya, cik. Awak nak cari apa ni? Boleh saya bantu? Macam mana saya cakap? Okey, cakap. Okey, saya tak pernah bela kucing. Okey. Tapi baru-baru ni saya jumpa anak kucing. Okey. So, saya tak tahu nak bagi makan apa. Okey, tak tahu nak bagi makanan apa. Okey, saya suggestkan cik cuba jenama Pro Diet. Okey, mari saya tunjukkan cik. Sini. Okey, ni semua jenis jenama Pro Diet kita. Okey, agak-agak berapa umur kucing cik tu? Alamak, yang tu saya tak pasti. Tapi saiz dia lebih kurang ni. Oh, kecil lagi. Okey. Saya cadangkan mid dry food Pro Diet jenis kitten yang ni. Bagus ni. Okey, untuk info yang lebih lanjut, cik boleh layari www.prodiet.com.my. Okey, sekejap ya. Okey. Cik boleh layarilah kat situ. Okey, terima kasih. Sama. Tak apalah, saya ambil yang ni. Ambillah yang kecil tu pun boleh. Cuba try. Ambil dua ni? Ya, dua. Tiga pun boleh. Jom, apa nak bagi makan ni? Apa ada beli makanan? Apa nak makan eh? Kejap. Kita ambil makan eh. Kita ambil bekas. Awak lapar ke? Ni, Papa ada beli makanan berkhasiat. Duduk sekejap. Ni, Papa beli makanan berkhasiat untuk awak. Pro Diet. Jom makan. Ni. Ni makan ni. Makan eh.
kesian dengan awak ni. Siapalah buang awak kan? Tak apa. Biar Papa yang jaga awak. Ya, duduk dengan Papa ya. Makan. Pandai dia. Tidur ke? Apa Papa nak panggil awak ya? Okey, Papa panggil awak si Comel. Boleh? Comel? Comel? Tidur ke? Hei si manis, wajahmu sungguh rupawan. Hatiku ini rasa tak keruan. Wajahmu umpama bidadari syurga, terindah, terasa ingin ku memilikimu. Hei si manis, kau sungguh mempersona. Sebenarnya, Azri memang suka bermain kucing yang aktif dan penuh dengan keceriaan. Selepas seharian bekerja, memang rasanya tak sabar nak balik bertemu dengan si Comel ni. Dengan bulu yang bersih dan sihat, Azri sentiasa memberi makanan yang berkhasiat dan berpatutan. Sebab itulah Azri menggunakan Pro Diet sebagai makanan pilihan. Sebab itulah Pro Diet pilihan saya dengan 100% ikan sebenar. Maka tak hairanlah, si Comel ni pun pilihan Azri. Kalau nak tahu, si Oscar ni sangat aktif tau semasa penggambaran Oscar I Miss You. Azri setuju dengan Pro Diet. Bagaimana dengan anda? Bos, sebenarnya saya ada kertas kerja yang nak disiapkan. Lagipun besok saya ada pembentangan. What? Pendra hilang?